Korang nak tak satu resepi boleh dapat 5 jenis mini cheesecake macam ni. So tengok video ni. Okay, mula-mula kita masukkan gula. Lepas tu kita masukkan telur. Telur ni suhu bilik tau. Okay, lepas tu kita masukkan ovelet. Ovelet ni bagi cake stabilizer lah, bagi dia kebus. Lepas tu kita masukkan creamy vanilla. Okay, cikgu gunakan pedal. Tak semestinya guna whisk tau. Guna pedal pun boleh. Tapi kalau whisk lagi gebu lah. So kita akan whisk dia sampai nampak tak dia dah fluffy macam gitu. Okey, kita stop kejap. Kita masukkan tepung gandum. Pakai tepung gandum saja. Lepas tu masukkan baking powder. Dan kita akan whisk lagi sampai dia gebu. Okey, so Cik Im pakaikan susu tau. Untuk bagi kek kita akan rasa lagi berlemak lah. So Cik Im pakaikan susu ni. Susu tepung Cik Im banyak. Cik Im guna susu tepung je. Okey, kita bancur dengan air suam. Lepas tu kita akan masukkan dalam kita punya kek tadi, butter tadi. Okey, masuk sikit-sikit. Sambil tu kita putar dia. Lepas tu sampai dia jadi gebu-gebas. Nampak tak dia dah jadi gebu macam tu. Okey, kita boleh stop, kita boleh angkat. Okey, last kali ni nampak Cik Im bagi tunjuk contoh dia punya ni. Dah sudah. Jangan overmix tau. Last kali kita akan masukkan minyak. Korang boleh masukkan minyak jagung ataupun butter yang dicairkan. Okey. Nampak tak dah fluffy macam gini? Okey, nampak sekali lagi Cik Im tunjuk. Fluffy kan? Okey, kita ambil. Kita nak buat banyak perasa tau. Okay, first kali Cik Im nak buat coklat. So Cik Im akan tambahkan Choco Max ni tau. Sebab apa Cik Im tambahkan Choco Max ni? Nak bagi rasa dia unik sikit. Dia punya coklat, bukan coklat biasa lah. Kita akan tambahkan banyak gitu. Sebab kita punya Cik Im ambil tu sikit. So kita ambil sikit je lah. Ni Cik Im tambahkan dark chocolate Imalco. Nak bagi colour dia lagi cantik. So korang kacau je. Ini Cik Ain gunakan acuan apam ni kan. Yang selalu orang buat apam ni kita buat untuk kita punya mini cheesecake lah. Comel. So korang masukkan cream. Macam Cik Ain masuk ni kan macam tak apa-apa penuh. Dia tak naik tinggi sangat tau. Tak gebu betul-betul. So untuk yang flavor lain tu nanti Cik Ain lagi penuhkan dia. So better korang isi penuh-penuh lah sampai dia full dekat atas tu. Baru dia akan cantik gebu. Macam ni kan Cik Ain bubur penuh. Ni kita buat flavor lain lah. Kita bubur pandan Imalco, red velvet, mango dengan strawberry Imalco. Dapatlah flavor lain-lain. Begitu je. Nampak tak dia punya gebu naik, dia cantik je. Ni kita kukus dalam 15 minit macam tu. Cik Im pakai steamer, bukan guna api. Okey, ini Cik Im pakai cream cheese Pro Max. Cream cheese ni kena suhu bilik tau. Dia tak boleh beku-beku. Sebab kalau tak nanti korang punya cheese tu berketul. So kita masukkan cream cheese, bubuh whipping cream. Cik Im pakai non-dairy. Lepas tu tambah sikit susu pekat manis. Jangan banyak tau, nak bagi light-light je manis dia. Lepas tu korang ni lah whisk lah. Lepas tu kita masukkan evaporated milk. Ini nak bagi dia cair sikit. Jangan bagi dia kental lah. Nampak tak dia cair macam tu kan? Okey, ini kek yang kita dah kukus tadi. Nampak tak gebu cantik je kan? Lepas tu ini filling dalam dia terpulang pada you guys. Ini cadangan Cik Ain lah. Sebab kita nak buat coklat indulgent, red velvet, mangga, pandan gula melaka dan juga strawberry. Ni nampak Cik Im bubur dan peti tadi dia dah keras sikit. Sepatutnya tak payah bubur dan peti pun. Lepas tu korang drizzle atas dia. Ikut korang punya creativity. Itu mango. Lepas tu ni kita punya pandan gula melaka ni. Cik Im guna gula melaka tu atas dia. Lepas tu ni ada cheddar cheese. Dapatlah mini cheesecake. Ya Allah, sedap korang. Lepas tu senang sangat buat dia. Dan comel je kan. So dah siap. So apa lagi korang jangan lupa cuba. Senang, sedap. Okay, jumpa lagi. Bye.